Sekejap Nampak. Okay, alright. Okay guys. Assalamualaikum guys. So, once again, welcome back to Rozan Channel. Okay, so malam ni aku berada di satu kawasan di kawasan Bandung, yang mana tempat ni adalah rumah kosong yang tak sempat orang tinggal, yang katanya waktu pembinaan rumah ni macam-macam gangguan yang ada, sampai pekerja-pekerja yang bikin rumah ni kerasukan, yang teruk lah pekerja-pekerja kat sini. Jadi dekat kawasan ni cuma tempat ni je, pasal ada cerita yang disampaikan oleh orang yang menjaga kat tempat ni. Dia katakan waktu diorang nak bikin rumah ni, diorang jumpa mayat perempuan yang sampai telinga tak ada. Aku tak tahu apa benda magic ke apa diorang bikin kat sini. So sambil aku tengah berbual dengan korang ni kan, aku boleh nampak tau belakang ni. Tapi aku tengok daripada aku ni mata side eye sini kan, aku nampak macam ada benda putih sedang berdiri di belakang ni. Okay, so let's go. Aku tak nak waste time. Let's go and try to investigate apa yang ada kat rumah ni. Okay, let's go. Okay guys, korang nak aku naik atas dulu ke bawah dulu? Which one korang nak? Atas dulu ke bawah dulu? Hati-hati Rozan. Thank you so much. Atas. Okay, korang boleh nampak dia punya tangga ni macam very steep. Bismillah. Okay, ni mungkin bahagian dapur dia. Okay, tak apalah, nanti kita tunjuk. Kita naik dulu. Oh, ni danger sini. Ni kalau pijak sini terjatuh, take care. Alright, I will take care. Korang just tolong aku untuk share je. Rumah dia kecil, tapi rumah yang paling diorang cakap dahsyat tu rumah yang ujung sana, besar. Ini toilet dia guys. Okay, this is the toilet. Okay, so aku tak tahu apa yang diorang tulis kat sini. Okay, aku try jaga paku-paku yang ada kat sini. So ni macam ada tulisan Allah kat sini. Memang tempat ni, rumah ni kecil, tapi rasa dia tu macam tak berapa sedap sangat. Okay. Ini mungkin toilet dia lah toilet dia. Nothing much to explore dekat bahagian atas ni. Nothing much to explore. Aku akan turun bawah. Ni kat bawah ni, dapur dia ada satu bilik. Ada satu bilik kat sini. Okay. Seram sini. Ini aku rasa dapur dia guys. Yang ini aku rasa dapur dia, pasal ada tempat macam kitchen punya sink. Lepas tu ada tempat macam small area where they cook lah.
And ni macam pintu luar dia. Aku tak tahu. Aku tak rasa sini ada orang pernah tinggal. Pasal macam ada kayu yang tak ada glass frame, tak ada bekas apa-apa. Dua level je betul. So sini macam aku rasa balcony. Mak kayu dah jatuh-jatuh sini. Bismillah. Korang kalau ada dengar apa-apa, korang komen. Pasal malam ni aku sorang je guys. Malam ni aku sorang je. Astaghfirullahaladzim, terkejut saya aku. Aku nampak macam ada lembaga tinggi saya kat sini. Ada lembaga tinggi kat sini. Astaghfirullahaladzim. Okay, ni pun aku rasa toilet lah. So for the first house ni, dia tak banyak benda yang aku boleh share dengan korang. Okay, tak banyak benda yang aku boleh share dengan korang. So aku akan actually proceed to the punya I will proceed to the next house lah. Ni pun macam apa tau, jalan dia pun aku nak kena be careful. Aku nak kena be extra careful. Kau boleh tengok ni. Ni yang tadi tu, daripada dapur dia keluar sini. So the first house ni, rumah ni kecil. Rumah ni tak macam rumah yang sebelah sana. Rumah ni kecil. Okay, ni kawasan luar rumah dia. Yang tadi aku dah naik atas tu kan. Korang tengok. Macam ada suara burung ke orang siul kat sini. Ni apa benda sini? Guys, sejuk saya ni. Yang mayat perempuan tu tak silap aku, dia cakap dekat area sini aku rasa. Tapi tempat ni macam ada orang jaga macam ada orang tanam sesuatu kat sini. Okay, macam ada orang tanam sesuatu kat sini. Tengok. Mungkin daripada penduduk-penduduk lain lah, yang tinggal kawasan luar ataupun apalah. Tempat ni dah rabak babiku. Tempat ni dah rabak. So pada yang baru masuk ni aku repeat lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumah. Okay. Sejarah yang ada dekat sini, dulunya waktu diorang nak bina rumah ni, waktu diorang nak bikin rumah ni, siapa tu, mata ke apa? Astaghfirullahaladzim. Apa benda satu? Okay, tak apa. Nanti. Waktu diorang nak bikin rumah ni, dikatakan excavator tu yang nak pasang tu terbalik. And orang yang bikin rumah ni, waktu pembinaan ni, ramai yang diganggu sampai kesurupan. Dan waktu diorang tengah cari-cari kan, tengah nak gali-gali nak bikin rumah ni, dikatakan terjumpa mayat wanita yang tidak mempunyai telinga. Tak tahu apa ritual, apa yang diorang bikin, aku tak tahulah. So ni apa yang disampaikan kepada aku sampaikan dekat korang. Okay. So it's kind of straightforward lah straightforward. Okay. Macam ada suara orang whistle Macam ada suara orang whistle kat sini. Okay. Okay, ni rumah yang kedua. Dengar.
dengar dengan teliti. Okey. Ini rumah yang kedua. Kat luar ni tadi aku nampak macam ada mata siap kat luar ni. Kejap Aku nampak tadi macam ada mata. Is it binatang? Alamak. Dengar. Korang dengar tak guys? Okay. Korang rasa should I bring you guys in here or not? Sejuk guys. Aku cakap korang sejuk. Tak ada orang dengan aku guys. Tak ada orang dengan aku. Belakang semua tak ada orang. Macam mana boleh ada bunyi kat ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerusi Ada kerusi guys kat sini. Aku dari tadi dengar bunyi orang bersiul sah. Salam. Bunyi burung siul. Mana ada burung malam-malam gini? Assalamualaikum. Ni kawasan belakang dia. Bangunan apa? Bangunan yang ditinggalkan kerana sering ada penampakan. Orang yang tinggal di sekitaran tempat ni mengatakan mereka sering dengar bunyi ataupun nampak terlibat penampakan lah. Daun kering dia terlampau garing macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bisa-bisa lah. Okay guys. So kasih aku explain lagi sekali kepada korang yang mungkin baru masuk live aku ni. Korang can actually tolong aku untuk share the live lagi. Okay, share the live. Kalau korang boleh nak support kita, rancangan aku ni, nombor ada kat sini. Korang can do korang punya contribution seikhlas hati korang. Okay, you can do the pay now. Guys, macam ada benda kat sini. Kalau korang nampak apa-apa, korang boleh screenshot ke screen record lah Ini lantai 2 dia. Lantai 2. Okay. Ni dia punya living area dia. Aku rasa rumah dia macam kecil Rumah dia macam kecil tau. Nampak?
Macam kecil dia. Tak ada. Dah tak ada orang siul. Tadi kita dah pergi bawah. Kita dah pergi bahagian bawah. Siapa tu? Aku tak tahu. Aku rasa macam ada orang siap. Guys, dekat luar tak ada orang guys. Tak ada orang kat luar. Aku dengar bunyi. Maaf kalau mengganggu ya. Jaga paku. Ada orang kat boleh. Tak ada orang kat sini. Guys, tak ada orang dengan aku. Aku seorang. Macam mana korang nak tengok lagi? Kat belakang aku tembok. Macam mana ada orang? Tak ada orang guys. Ni depan. Ni depan dia. Terkejut pula kau ni. Ada siulan. Daripada mana? Siulan daripada mana guys? Siulan daripada mana? Aku tak dengar siulan pun. Hoi. Apa sial? Siapa yang kecil saya ni? Guys, tadi korang perasan tak benda ni kat sini? Korang ada perasan tak benda ni kat sini? Jujur, korang perasan tak benda ni kat sini ataupun dekat tempat lain? Aku tak ingat guys. Yang cup ni ada kat sini ke tidak? Ada yang pernah mati kat sini, betul? Mati kat sini. Mayat dia ditemukan. Jadi empat rumah ni memang dah tak ada orang tinggal. There's nothing. Macam mana? So, macam mana benda tu boleh ada kat situ? And kalau aku pegang ni satu, yang tangan aku sebelah pegang tripod, daripada mana benda ni datang? And benda ni memang aku tak makan guys. Benda ni baru ke tidak? Benda ni dah lama guys. Dah ada laba-laba kat dalam. Nampak? Ada binatang. Tak ada cup. Tapi pelik saya guys. Aku seram saya ni, jatuh saya ni. Tadi ada tak guys? Tadi ada ke tak ada ni? Serius. Jangan takut-takut kan guys. Kalau ada cakap ada je.
Tapi bila aku dengar bunyi tu, benda tu macam masih baru bergerak-bergerak. Tu lagi sikit betul, rumah dangerous ni. Dangerous. Tak perasan Aku memang tak perasan sih. Macam ada orang buang kan. Tapi bunyi dia korang dengar tak? Waktu tadi macam ada bunyi tu, korang dengar tak bunyi tu? Aku dengar, aku terkejut pasal aku dah nak turun bawah, bunyi dia daripada atas. So aku tak sure. To me, this is something new. Ni benda baru, bukan benda yang dah apa macam orang bawa macam orang bawa ke apa. Pasal dalam dia is like macam benda kat sini ni. Macam benda yang ada kat sini bunyi guys. Korang faham tak? Macam benda yang ada kat sini. Benda yang ada kat sini. Which is aku tak tahu macam mana aku nak explain lagi about this thing. Dengar bunyi cawan jatuh kan? Benda tu memang ada kat sini. Ada kat sini tadi. Hati-hati Brozan. Okay. InsyaAllah korang doakan aku. Korang punch card guys. Tolong aku punch card. Share the live lagi boleh tak? Korang record ni. Okay, aku minta korang punya tolong aku korang ambil kerjasama. Okay, yang kepada kawan-kawan aku yang kat dalam sini, korang tolong aku screen record ni. Okay, just screen record for 3 to 4 second. Lepas tu korang post kat kau punya story and tulis title Live Brozan TikTok now. Dan korang share kat story korang. Just screen record je. Walau aku tengah berbual ni, korang just screen record and share. Aku nampak macam ada orang saya tadi lalu kat sini. Pasal lampu kan, cahaya lampu kan suluh mata aku. So macam ada orang. Let's not let Brozan stop his life. It all depends on you guys. Okay, malam ni kalau aku tak reach 1000 views, okay guys. Okay, benda sini. Okay, malam ni kalau views dekat TikTok ni kita tak hit, let's call this my last live. Okay, that's what I bilang views tadi pagi, tadi siang. So I just need your guys punya support, korang punya support, so that I can continue this content for you guys to go to places yang orang tak pergi, and ada cerita-cerita yang seram kat sini, so that aku boleh bawa this entertainment untuk korang. So if really korang boleh tolong aku, just help me. Kalau tak boleh, kalau memang it's meant fated for me to just stop this, then I will just stop this thing. But I will still do live lah. Saya akan buat live, but not this horror content live lah. Okay, so yalah, tu je lah aku nak cakap korang. Okay, tapi benda ni tadi memang memelikkan lah. Okay, thank you so much for updating your story. Okay, benda ni memang pelik lah. Memang pelik. Okay guys, should I go down now? Should I go down sekarang? Walau aku dah masuk macam pening. Tapi telinga aku ni dari tadi aku macam dengar orang whistle. Aku tak tahu, is it just mainan residual hearing ke apa, aku tak tahu. Hati-hati turun tangga. Okay, boleh turun okay. Saya akan turun, tapi tangga dia macam sempit guys. Jangan buang apa-apa ke atas lagi Jangan nak buang apa-apa ke atas lagi. Benda tu bergerak benda makan tu. Tak ada orang saya kat sini.
orang saya kat sini. Terkejut saya aku. Tak ada orang guys kat sini. Korang boleh tengok sini, tak ada orang. Yang pelik tu, tak tahu aku nak cakap macam mana. Okay, ni kawasan luar dia. So ni lagi satu bilik. Ni lagi satu bilik, aku tak tahu boleh masuk tak boleh masuk ni. Aku tengok jalan dia macam ni, aku tak tahu boleh masuk tak boleh masuk lah. Alamak, bahaya sini. Dapur dia aku rasa. Aku macam pernah mimpi macam gini saya. Aku macam pernah mimpi. Ini tak boleh masuk ni guys. Aku macam pernah mimpi this situation lah. Baik-baik bosan. Aku macam pernah mimpi guys. Tak boleh masuk ni pintu ni. So Okay, so aku dah Okay guys, so aku dah bawakan korang pergi 2 rumah yang dikatakan, tapi this house is pelik lah. Just pelik. Memang tak ada orang guys kat sini. Memang tak ada orang kat sini. Memang tak ada orang. Ini dia punya kebun. Ini kebun dia. Ini kebun orang sini aku rasa. Ada lagi satu rumah guys kat sini. Should I go there? Should aku pergi sana guys? Aku nak tengok berapa ramai yang nak aku pergi sana. Okay, korang naikkan viewers 500 lah guys. Jangan pergi. Tu apa benda sihat tu? Ada macam mata-mata kat situ. Aku tak tahu whether it's safe or not lah, tapi aku just try lah Assalamualaikum. Sejuk sini. Jangan bluzan. Nampak? Jap. Siapa tu? Macam ada orang kat belakang siap. Ini dah turun slope. Ni pergi mana saya ni? Ni ada construction lagi lah saya ni guys. Macam ada construction sini. Siapa whistle Suara siapa tu? Suara siapa yang whistle tu? Suara siapa saya whistle? Korang dengar tak guys? Sumpah aku dengar bunyi orang whistle sana ni. Takkan orang Indonesia tengok TikTok live aku nak kacau-kacau aku Siapa siap whistle? Semua banyak pokok pisang kat sini. Takkan ada orang tinggal sini Nak naik dari mana saya naik ni? Siapa tu? Whistle bukan macam bunyi burung saya. Whistle macam ada lagu saya whistle. Macam mana nak masuk sini Macam mana nak masuk sini semak saya ni? Ada jalan ke? How to go in guys, aku nak masuk ni macam mana
Macam mana nak masuk sini? Aku pun tak tahu nak masuk macam mana. Boleh masuk ke ni? Ada longkang tak? Kiri tadi ada jalan Sini. Panjat ni Habis aku nak pergi sana macam mana? Wah, Akbar. Assalamualaikum. Kalau korang dengar suara orang, bilang aku Kalau korang dengar suara orang, tolong bilang aku. Nak cari pintu dia lah. Tak ada pintu Okay. Kenapa dia taruh benda ni Salam. Full of gravity. Dekat belakang ni banyak yang diconting-conting kat sini. So ni rumah yang ketiga yang aku nak masuk. Tapi kat sini bau dia ada macam bau benda terbakar. Asal macam kenduri pula. Tadi banyak suara. Ni bukan Singapura guys. Betul. Guys, pakai earpiece untuk pendengaran yang lebih jelas. Okay. That's all aku boleh bilang korang. Okay. Macam ada suara ramai tadi. Sekarang macam mana guys? Sekarang macam mana? Assalamualaikum. Jangan bermain seperti anak-anak kecil. Maaf ya. Semeremang dia nampak. Nampak energi dia nampak. Kau nampak energi dia nampak. Tenang aja, jangan. Assalamualaikum. Kita orang baik, bukan ingin mengganggu cucu. Please cucu saya. Cucu siapa dia tahu? Okay guys.
rasa shoot aku naik tak? Aku kat bawah ni dah rasa lain macam. Dah meremang satu macam. Korang rasa shoot aku naik tak kat atas ni? Ni bukan kat Singapura tau guys. Ni kat Indonesia. Guys. Okay. Toilet dia. Tak apalah guys. Kalau aku dah bawa korang, aku akan naik. Okay. Kalau aku pergi seorang, kalau aku cakap aku pergi seorang, means aku pergi seorang untuk korang. Okay. Kalau let's say tempat yang macam besar, macam kat hutan ke apa kan, aku boleh je bawa orang tunggu kat luar. Tapi tempat ni memang korang nampak tak ada orang dengan aku, and aku seorang. And tempat ni dekat Jawa, bukan dekat Singapura. Okay, so let's go. Ada suara orang. Asyik. Korang dengar tak guys? Suara orang guys. Sini pun sama juga. Bawah ni boleh jatuh Have to be careful. Bawah ni have to be careful. Maaf, permisi dulu. Punya pokok pisang punya banyak kat sini. Pokok pisang dia punya banyak. Okay guys, so aku nak explain dengan korang. Aku just nak share apa yang aku nampak and aku rasa guys Ini bukan aku suruh korang percaya ataupun apalah So memang tempat ni energi dia memang luar biasa. Aku punya bulu roma ni memang meremang dari tadi. Bila aku masuk rumah ni memang meremang gila. And kawasan sekeliling dia penuh dengan pokok pisang, dengan wild vegetation yang dah tumbuh kat sini. Okay, korang boleh tengok sini rumah dia macam mana. Korang nampak tak rumah dia macam mana? Sering orang-orang yang tinggal di kawasan ni semua, keliling ni semua, nampak penampakan dekat sini.
Diorang nampak penampakan kat sini. Okay guys, bantu saya guys, naikkan lagi view saya guys. Tolonglah. Kalaulah seandainya ini adalah live saya membuat konten ni yang terakhir, kasihlah naik sikit sampai 500 ke apa. So ini tempat diorang tanam-tanam lah. Okay, tanam pisang. Tapi memang seram guys, dekat pokok atas tu nampak. Saya memang tak pakai seru-seru. Tadi aku nampak macam benda hitam saya kat atas. Tak payah baca ayat Quran lah, dalam hati lah baca. Kalau nak baca kuat pun boleh, tapi baca tu untuk kita kuatkan diri kita, lindungkan diri kita, bukan untuk memanggil ke menyalahgunakan ayat ke apa ke. Ibu ada rumah lagi. Jangan main-main lah saat ni. Tolong lah. Apa benda sini? Apa benda ni? So ni ada lagi satu rumah guys. Ada lagi satu rumah. Tak tahu korang nak aku pergi ke tidak rumah ni. Okay. Rumah dia memang nampak dari luar ni memang one of a kind. Memang one of a kind lah rumah ni. Okay. Memang one of a kind. Saya seorang je dekat Indonesia. Ni kalau ada katak lagi aku mesti pecat tu. Asal lah? Ada ketawa. Serius lah. Saya seorang je guys. Saya seorang je. Belakang saya ni pokok ni. Ni keliling saya. Memang saya seorang. Tak ada. Ada suara. Suara apa sih? Suara apa Suara ketawa ke? Suara ketawa ke? Ini real seorang guys. Real Masuk tak? Tadi saya baru masuk tadi. Saya baru masuk rumah ni. Okey, aku ada lagi satu rumah untuk aku masuk. Korang naikkan aku punya views sampai 700 guys. Aku minta korang. Aku akan naik. Aku akan masuk kalau views aku jejak 700. Aku akan masuk rumah ni. Ini rumah ni pun besar. Lagi besar daripada rumah yang lain. So korang tolong aku sama-sama. Kalau boleh korang tolong aku naikkan sampai 700. And then aku akan masuk rumah yang ini. Okay guys? Fair? Kalau fair, komen fair. Kalau fair, korang komen fair. Rumah yang ini. And it's very cold. Memang sejuk kat sini. Kat luar ni aku rasa sejuk. Seriously, memang sejuk. So, tadi aku tak minta any viewers, any numbers untuk aku masuk rumah dari tadi tu. Rumah yang first tu, rumah second, rumah kawasan kebun-kebun ni, dan rumah ni. Yang tadi rumah yang nombor 2 tu aku terkejut ada benda macam jatuh ataupun dicampak. Aku tak tahu. So korang naikkan, like and share. Okay. Korang jangan kasih gift guys. Tak payah kasih gift. Kalau korang nak rasa korang nak contribute, korang nak kongsi rezeki dengan aku untuk konten aku datang sampai kat Indonesia ni,
korang can contribute directly to this number. Okay, just pay now to this number will do. Terima kasih guys. Hati-hati bro. Thank you so much Potini, terima kasih. So sekarang aku lagi tunggu untuk sama ada aku harus naik naik ataupun tidak naik. Okay, kat rumah ni korang semua yang tentukan That's all I can say lah. Macam mana aku nak minta lagi? Aku dah tak boleh minta apa-apa lagi. That's all I ask from you guys. Okay, just tolong share. Rozan, kat siapa? Kat siapa? Kat siapa? Tak tahu lah. Okay, sambil-sambil kita tunggu korang share ataupun viewers naik kan, aku just nak share dengan korang Okay, lagi sekali untuk yang baru masuk, korang dengar sini, korang stay sekejap, korang dengar sikit. Okay, tempat ni adalah rumah yang telah ditinggalkan. Ada 4 buah rumah. Okay, waktu rumah ni diorang nak bikin, diorang nak naikkan rumah ni, diorang gunakan mesin-mesin lah, diorang punya machinery semua. Aku tak tahu apa benda, excavator ke whatever tu, aku tak tahu. Masa diorang nak korek tanah untuk bikin piling. Okay, diorang punya mesin tu semua down. Okay, and pekerja-pekerja diorang sering kena gangguan sampai kerasukan. Sampai kerasukan guys. So ni yang diceritakan oleh orang yang maaf kalau aku ceritakan tentang tempat ni. Aku tak berniat untuk mengganggu sesiapa lah yang ada kat sini. Benda yang aku tak nampak, aku just nak beritahu yang aku tidak mengganggu. Cuma ingin merungkai tentang siapa saya kat atas. Viewers turun saya guys. Viewers turun sih. Kan? Ada yang ketawakan sih. So macam mana? Masuk ke tak masuk? Korang tak nak aku masuk? Dan aku tak masuk. Maybe dah masuk net viewers. Kakak Ellie pun style lah Kakak Ellie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay, ini rumah seterusnya. Ini rumah seterusnya. Kita akan naik ke dalam. Jangan ganggu aku di sini. Perhatikan guys. Dan dengar. Ada yang tengok aku dari atas ke? Ada yang tengok aku dari atas ke? Sekali lagi aku beritahu
yang tinggal di sini. Aku datang bukan untuk mengganggu kalian. Aku datang hanya ingin melihat suasana di sini pada waktu malam dan kebenaran cerita orang di sini. Siapa? Ini macam orang buang sampah sih kat sini. Guys, dekat atas. Should I go up? Should aku naik atas tak guys? Korang rasa aku naik atas ke tak payah naik atas? Korang decide. Should aku naik atas ke tak payah? Okay. Should aku naik atas ke tak payah? Aku memang seorang guys yang tadi cakap. Ha? Siapa di sini? Ada sesiapa di sini? Jangan takut. Jangan takut. Ada bayang hitam. Aku bawa pelan-pelan. Jadi korang boleh nampak. Dia punya batu pun dahsyat sini guys. Bismillah. Screenshot. Korang nampak apa-apa, korang screenshot. Ini apa benda sini? Apa benda sini? Aku tak tahu. Kenapa aku rasa macam pening sikit kepala aku ni. Macam pening. Asal macam tak tahu. Kata mabuk tak mabuk sangat. Just pening je. Macam pening. Trisul. Siapa lu? Ada bunyi guys. Ada bunyi tadi. Mana kau pergi? Guys, benda saat ni ular ke apa? Siapa saat tadi? Oh, ni boleh jalan tak boleh jalan ni? Aku dah macam kat level mana saat ni? Siapa ni? Siapa? Oi, kat
sini kat sini siap. Apa di sini? Jangan mengganggu. Tadi macam benda ni jatuh guys. Bunyi benda dekat atas ni jatuh. Kan? Macam bunyi benda ni jatuh. Jatuh. As in, benda ketuk. Macam bunyi ketuk tau. Daripada atas ni. Kalau aku tidur sini satu malam, korang rasa benda ni izinkan aku tak? Pasal aku datang seorang. Tak ada orang dengan aku. So kalau aku nak naik Grab pun balik jauh guys. Daripada sini sampai hotel aku jauh gila guys. It take around 1.5 hour. So the tiredness tu daripada semalam tu masih ada lagi. And dengar tak? Dekat belakang ni. Pasal hotel aku jauh guys. Tadi aku datang sini pun macam, korang faham tak? Jauh, serius. Tadi aku kejar benda tu tak nampak sih. Aku try kejar benda tu tak nampak sih. Macam ada benda yang macam terbang. Korang tengok sana ke? Macam ada benda terbang kat situ. Lepas tu dia jalan. Lepas tu bunyikan. Lepas tu that's it. Ada air siap. Orang bawa air ni. Masa ada air. Ada air siap. Ada orang ke? Air siapa sini? Macam ada orang tinggal sini ke? Air siapa sini? Air ni macam jatuh gulik. Mike. Okey, kejap. Okey, sabar. Sekejap. Okey guys. Korang tolong aku tapping. Popular number 8. Korang kasih naik sikit lagi. Shift je. Mike naik balik hotel. Mike nak balik hotel. Tak. Aku ingat aku nak tidur sini lah guys. Malam ni. Tapi macam ada orang kat sini. Aku takut orang tinggal sini. Aku macam nak tidur sini. Tapi ni bilik aku siap ni. Takkan aku nak masuk dalam. Tengok je lagi ni. Tidur buat live. Power bank satu je aku ada. Aku ada satu je power bank. Masalah dia aku nak kena balik. Nak balik saja.
Sini. Okey, jangan mengganggu ya. Stay di sini. Stay here. Sekejap. Aku nak tengok kau dari luar. Sama ada kau ada ke tak ada. Okey. Solo. Saya seorang nak pergi. Jangan tolak aku saya kat belakang. Kau jangan main curi saya tolak dari belakang. Tak gentle saya. Aku kat belakang aku rasa macam ada benda bag aku ni. Sling bag ni. Macam ada orang sling ke depan saya. Astaghfirullahaladzim. Apa lagi? Apa lagi? Ini bukan kat Singapura guys. Aku dekat Indonesia guys. Apa yang tergantung kat atas tu? Sampah. Aku kat Indonesia guys. Aku dekat Indonesia. Relax. Korang kat situ korang relax. Jadi tadi tak nak tunjuk. Aku pusing kamera kat sini. Kau tunjuk benda putih. Okey, kejap. Okey. Aku dekat Indonesia. Location aku ni sekarang aku tunjuk orang kat mana location aku. Okey. Location aku sekarang ni. Macam mana nak tengok location Location map. Location aku kat sini. Location kat sini, nampak tak? Location aku kat sini. Nampak tak location aku? Okey. Location aku kat sini. Ni. Bukan Singapura. Aku kat Indonesia. Aku pergi sini seorang guys. Rozan baca komen. Kat tepi tembok ramai yang nampak ada benda hitam besar. Aku dah cakap tadi, korang nikmati je dia kat situ selagi dia kat situ. Aku tadi tengah pan kamera sebelah depan sebab tu aku tak nampak. Betul aku kena tolak tadi. Dengan benda hitam tu. Aku kena tolak tadi. Aku tak nak macam korang cakap macam betul je Rozan. Korang nampak, korang sendiri cakap. Bukan aku cakap guys. Korang semua nampak. Okey. Aku nak tengok dalam YT aku besok ada nampak ke tidak. Okey. So, relax. Okey. Sekarang kita dah cover di tempat. Dah tak ada lagi aku nak pergi. Kita tengok daripada luar dulu. Kita tengok tempat ni daripada luar dulu. Okey guys. Korang relax je. Kita tengok tempat ni daripada luar pula. Nampak? Korang rasa tempat ni seram tak guys? Belum sempat nak screenshot. Kau dah pusing kamera. Okay, tak apa, chill guys. Bukan, pasal aku dah nak jatuh. Macam mana aku tak terpusing kamera? Korang rasa tempat ni seram tak? Seram tak guys? Tengok aku punya baju sampai gini je guys. Baju aku sampai macam gini je. Korang tak kesiankan aku ke guys? Tak pernah aku bikin night walk macam gini je. Kesian. Solo lagi ya Allah Bozan. Kesian. Maka je pulanglah ke hotel. Aku rasa aku nak stay lah sini guys. Aku rasa Bozan kau belum masuk ada benda hitam dekat atas.
Betul, betul. Memang kat atas. Dekat sini ada benda putih. Checkpoint yang juga berada di kat tempat sini. Hah? Jangan cari pasal balik. Jangan still Abuzar, nanti kena cekik. Kena cekik. Ni macam homestay, I stay, 1 star review. Pak Kapeng. Pak Kapeng. Ini kalau Pak Kapeng pergi dengan saya, Pak Kapeng masuk kat dalam sini, Pak Kapeng. Pak Kapeng akan tinggal kat dalam sini. Sini dengan sini. Salah satu Pak Kapeng boleh pilih. Tapi kat atas tu macam nampak ada benda tau. Kat atas tu, tingkat 2 tu. Kau nampak tak? Nampak tak macam ada benda kat atas tu? Dengar. Dengar tak macam ada suara? Dengar tak guys, macam ada suara. Sini pun ada jalan, tapi ini macam jalan pergi ke kebun mana aku tak tahu ni. Ni macam pergi ke kebun mana aku tak tahu ni. Kan? Okay, so kita akan bawa korang jalan lagi. Aku tunjuk korang jalan lagi kat sini. Cukup Rumah ni korang rasa cukup tak? Ada apa satu? Macam ada benda siap tadi kat situ. Tapi tak ada orang. Kat mana? Tak ada, saya macam rasa macam belum habis lagi tau. Aku rasa macam tak tahu lah benda ni panggil aku ke, atau aku rasa macam aku tak tahu nak pergi rumah siapa lagi. 4 rumah aku dah masuk. Aku macam nak cari. Tapi ni kat Indonesia mana aku nak cari tempat. Kau faham tak? Ini diorang terpaksa bikin macam tebing ni, tapi aku rasa tak boleh turun lah ni orang punya macam tebing ni supaya tak ada tanah yang runtuh. Tak ada tanah yang runtuh. Mabuk guys. Kepala aku pening lah. Asal Sekejap. Kasi aku take file dulu. Oh, bawah ni ada longkang sini. Bawah ni ada longkang air mengalir. Oh, patut dia bikin macam tebing ini Hati-hati. Hati-hati. Tapi aku dengar bunyi macam orang jalan. Tadi aku naik Grab kat sini guys. Sampai sini Grab tu pun heran sah. Aku nak pergi mana sah? Saya cakap saya nak jumpa kawan saya. Tapi tak ada kawan. Tapi tak ada orang. Cakap nak jumpa kawan, tapi tak ada kawan. Korang fokus kat pokok pisang tu. Korang tengok pokok pisang tu. Mengerikan guys. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Cepat-cepat nampak tak? Allah. Kang Jeff tak ikut dari tak, dia tak ikut dari hal. Jangan hati-hati, nampak. Okay, so kita taruh sini sekejap. So macam mana guys? Korang rasa dengan
live aku selama ni. Macam mana korang rasa dengan live aku selama ni? What do you guys think of my life? Aku nak kena baca komen korang. Let me read your comment. Okay. Apa yang korang rasa dengan live aku selama ni? Is it okay or is it boring? Okay, is it okay or boring? Okay, aku jauh sikit lah Best, terbaik. Okay. So macam aku cakap dengan korang, aku cuba buat something different, which is like pergi merantau tempat orang sendirian, sorang-sorang, and then aku buat konten aku solo. Semalam aku pergi tempat satu kilang tu, aku buat solo. Hari ni aku pergi tempat rumah, 4 rumah ni. Ini yang dikatakan oleh penjaga kat sini. Okay, sering ada penampakan. Sering ada penampakan tau guys. Penampakan kelibat wanita dan juga lembaga hitam besar. So aku rasa lembaga hitam besar tu ada dekat belakang sana. And tempat tu pun kotor pasal orang buang sampah. Korang nampak tak? You are best and different. It's interesting and seram sighting. Terbaik. Best lah Puzan. Mana ada boring. Seram. Ada suara orang sana. Aku cakap orang dekat Indonesia ni, tempat dia memang macam gini guys. Seram-seram. Memang seram. Tapi semalam tu clear cut, memang aku kena kacau. And tadi tu dekat rumah ni, depan ni, rumah yang aku menghadap ni, benda tu jatuhkan benda yang bekas makanan tu. KitKat bukan KitKat lah, apa benda lah aku tak tahu. And dah kotor, benda tu dah lama. It's not new bukan daripada beg aku, bukan aku makan, aku tak makan benda tu. Dia tunjuk jari, kau auto diam, padahal diam ni. Salam Rozam, aku salam. Lama tak di sana. Kalau ada waktu, cuba pergi ke Curug Dago. InsyaAllah saya akan cuba tanyakan. Semua nak kena ada penjaga dia, nak kena go through dia punya penjaga untuk mendapatkan keizinan. Dan nak dapatkan keizinan ni semua tergantung pada orang yang menjaga tu. Harga dia sekarang dah macam pelik-pelik untuk nak buat konten. Just a suggestion. Rozan pergi pada siang hari, lepas tu pergi pada malam hari. The feel is stronger. Boleh guys, tapi masalah dia, daripada hotel aku nak pergi siang hari. Maknanya aku dah sampai sini, aku dah tak boleh balik lagi guys. Aku kena stay sampai malam. And aku penat tau. Kalau kita nak pergi sini siang, lepas tu balik hotel, balik untuk kita siapkan diri kita nak rehat pun, is very suntuk. Lagipun saya seorang. I understand where you coming from. Kalau boleh saya pun nak buat macam itu. Tapi saya tak ada collect dengan sesiapa. Saya buat ni pun seorang. Saya pergi ni, saya cuma dapatkan keizinan dan saya bayar untuk masuk tempat ni je. And dapat cerita apa yang tentang gangguan kat sini. Tu je. Tu ada harga masuk. Ada. Macam macam costing kan. Tergantung pada orang yang menjaga tempat ni. Kena bayar masuk. Yes, macam semalam aku masuk factory tu is 800,000. Yang hari ni aku terkejut saya. Yang hari ni dekat sini harga dia is 700,000. Average berapa? 800,000, 700,000. Dulu masih 400. Sekarang harga semua dah naik. Ada tempat pun orang charge 1 juta lebih. 1 juta lebih tau. Kalau tempat tu macam korang nak tempat yang macam ada cerita-cerita yang macam yang tengah famous ke apa kan, itu tempat lagi mahal. Around $80 lah. Around $80. Nak pakai tempat tau, $80. Dekat Singapore tak payah bayar apa-apa masuk. Tak payah bayar masuk. Sini memang banyak kos lah. Cuma aku bilang korang je pasal
ada yang tanya kan, orang tak tahu tempat ni masuk ni macam mana. Semuanya ada keizinan. Jadi aku pergi sini, aku takkan kena tangkap. Aku bukan takkan kena tangkap lah. Aku kena percaya dia punya juru kunci dia lah, penjaga kat sini. Diorang ikut harga minyak. Jadi main-main lah. Jom korang support Rozan. Thank you so much. Faham sekarang. Okay, now you have any permission to sleep there. Sleep tak lah. Sleep tak. Dia kasi aku masuk. Tapi dia tak cakap aku kena keluar. Kau mana-mana pun ada guna. Kan mana-mana pun ada kena duit. Betul. Mana-mana pun kena duit. Tapi macam kita rasa, macam untuk saya lah, saya rasa saya pergi luar negeri ni, konten dia lebih macam orang lebih interested nak tengok. Daripada pergi tempat sama-sama. So tempat ni dekat kawasan Bandung. Ini 4 buah rumah yang telah ditinggalkan kerana gangguan ekstrim. Saya ada screenshot, nanti saya send. Okay, hantar kat nombor kat sini. Nombor sini. Okay, so korang yang mana, korang tak tahu aku kat mana. Okay, so this is my location. Aku berada di sini, di kawasan Bandung. Di luar Bandung tau. Bandung tu tengah-tengah. Aku kira dah macam outskirt dia. Jauh daripada tempat aku duduk. So macam mana guys? What do you guys think about this place? Korang boleh tengok balik tau. Besok nanti aku try upload kan, so that korang boleh tengok balik video yang malam ni punya. Pasal saya tak buat live kat YT. Saya purely buat recording dengan saya punya TikTok live. Okay. And once again saya nak beritahu korang, kalau korang nak support kita punya channel, saya punya channel ni, korang can contribute to the number dekat atas ni. So macam saya cakap tadi kan, malam ni adalah malam yang saya cakap lah. Kalau let's say tak ada views, korang dengar bunyi. Aku nak cakap je dia cakap. Macam mana aku nak cakap? So macam aku cakap, kalau malam ni kita tak hit kan, macam sekarang ni kita tak hit, so aku boleh bungkus lah. Aku boleh bungkus dengan konten-konten aku yang merepek ni. Yang merepek, yang nonsense ni, so that aku boleh buat konten lain lah. Maybe aku buat konten masak ke, konten lain lah. So aku tak tahu lagi apa nak cakap dengan korang. So korang ada apa-apa nak tanya aku tak last sebelum aku cari jalan keluar? Korang ada apa-apa nak tanya aku tak? Just tanya je guys. Just tanya je. Aku tunjuk korang lagi depan ni. Depan ni. Mata aku dah pedih ya guys. Tengok lampu. Zan konten nyanyi tak lah. Apa benda saat tu? Seram, memang seram. Tak tahulah pak. Tak tahu. Aku tak tahu. Aku pelik lah. Dengar macam bunyi macam, korang dengar tak guys? Bunyi seruling. Macam muzik ni instrumen. Kan? Korang dengar tak? Rumah ni tadi kan? Ui. Rumah ni kan? Tadi. Kan rumah ni tadi. Thank you so much for the new viewers. Guys, aku buat parah ni is legit punya guys. Aku tak main-main. Kalau aku seorang, aku jalan seorang, aku just jalan je bawakan benda ni. So apa-apa yang korang nampak tu adalah korang nampak. Aku pun tak boleh pegang apa-apa. Tangan aku sebelah pegang stand, sebelah pegang torchlight. And aku nak kena pegang bag aku lagi. Tengok ni. Tadi guys aku masuk sekali je tau.
Ni benda kan tadi kan. Ni dia dah stay kat sini. Bunyi gamilan lah guys. Bunyi macam gamilan siap. Bunyi gamilan kat luar. Bunyi macam gamilan sih kat luar. Bunyi apa tu? Kat mana sah bunyi ni? Ada suara. Kan? Aku sendiri tak tahu sah bunyi apa. Tempat ni tak ada orang sah guys. Pancing dia masuk. Pancing Mozan masuk. Tadi saya dah masuk. Suara apa sih? Okay lah. Okay guys. Ada orang apa tu? Aku nampak orang sah. Pokok pisang tu bergerak sah. Pokok pisang tu macam bergerak tau. Tak ada, aku rasa I think my eyes play trick on me. Okay. So guys, korang rasa cukup tak untuk malam ni? Aku tanya korang, cukup tak untuk malam ni? Ke korang nak aku stay kat sini lagi? Aku stay sini lah. Aku stay sekejap Sekejap. Korang rasa cukup ke? Tak cukup? Kalau korang nampak apa-apa kat belakang aku, korang komen Main lagu selamat. Main lagu kekasih menanti. Malam sepi, ku sendiri, tanpa kekasihku yang baru meninggalkanku. Ayuh mati. Tak boleh lah, nanti tu dosa saya lagu itu aku nyanyi. Nanti dia suruh bunuh diri. Mana boleh macam itu saya lagu itu. Tak boleh. Lagu tu. Ayuh mati, bunuh diri, kekasihku, jangan pergi. Ayuh mati. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh. Lagu ni tak boleh. Itu lagu yang tadi kakak tu suruh aku nyanyi. Suruh aku main. Aku cakap tak payah main, lepas tu aku nyanyi. Scary song bro. Lepas tu dia saya tak tahu nak seram dengan lirik atau seram dengan situation. Maipik lah lagu tu. Lain lagu lah. Lagu apa sih guys? Lagu apa? Ini main cak sebelah aku. Relax lah. Dah lah, janganlah kacau. Aku nak berbual ni dengan dorang, dengan viewers ni. Rozan dah macam Nexolo Ambush. Jangan nyanyilah seram. Aku pelik dengan pilihan lagu kau dengar. Bukan aku, ini viewers yang kasih. Boleh pun nyanyi Rozan berbakat. Lingsir wangi, siram bulan bakengkau. Lingsir. Korang dengar tak guys? Waktu aku tengah nyanyi tu, ada bunyi sah kat situ.
Ada bunyi je kat situ. Ada bunyi je kat situ. Ni dah jadi kelakar. Apa yang jadi kelakar kak? Relax lah. Okay guys, macam mana guys? Macam mana ni? Kau nak aku end live apa? Lagu roller coaster pula. Lagu rollerblade. Ini tempat seram kak. Kalau saya nyanyi, jangan marah Rollerblade, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Rollerblade, rollerblade, make it a better place. Remix lagu Michael Jackson. Guys, korang nak tengok, korang nak aku nyanyi buat apa? Aku tak payah datang Indonesia je. Aku nyanyi kat Singapura je. Aku datang Indonesia ni untuk korang suruh aku duduk sini nyanyi lagu rollerblade ke apa? Kau jangan pusing gitu, aku terkejut elakkan tarik. Kau jangan takut sangat kat rumah. Kau kat rumah kau jangan takut sangat. Okay lah guys. Tapi tempat ni memang legit seram. Aku memang tak berani lah guys. Aku memang penakut. Aku memang orang yang penakut guys. Antara orang yang buat konten-konten ni, akulah yang paling penakut guys. Terbukti guys. Memang aku nak gerak. Aku dah takut. Nak kena gerak. Mana jalan dia ni? Aku dah panik. Aku nak kena gerak. Aku dah takut. Aku dah takut. Kita tengok dari bawah je guys. Aku naik 18 kali pun views aku tetap stay. So tak apa. Kita tengok dari bawah je. Aku rasa buat kat Singapura lagi bagus lah. Buat kat Singapura, effort dia lagi banyak. Okay, korang tengok kat atas ni. Nombor ni aku tepikan. Syah, ada suara lah. Ada suara orang pekik Syah tadi. Macam perempuan macam tak tahu korang dengar ke tidak. Aku tak tahu korang dengar ke tidak. Legit. Betul. Korang dengar ke tidak guys? Cakap betul-betul, jangan bohong. Dengar tak? Astaghfirullahaladzim. Dia bunyi lagi. Hah? Nampak? Kat mana saya bunyi ni? Okay guys. Kejap. Okay, I tell you what. Aku rasa Nanti. Siapa satu? Asal dah bunyi macam benda jatuh. Macam dah busy guys. So Sebelum bunyi dia makin teruk, sekarang bunyi macam ayam. Macam bunyi ayam pula sah guys. Okay, sebelum bunyi dia makin teruk kan, aku rasa aku akan end the live. Aku harap korang cukup dengan live aku yang aku bawakan dalam 1 jam lebih ni. So insyaAllah korang doakan aku supaya aku selamat sampai balik hotel aku. Dan korang support aku punya YT. Tengok cerita-cerita YT aku balik. Pasal for time being aku rasa aku takkan buat lagi dulu. Aku akan relax dulu, aku takkan buat. Mungkin this is the last time I gonna do my horror content.
Okay. So dengan itu, kalau aku ada salah dan silap waktu aku buat live aku minta maaf dengan korang. Okay, aku harap korang can support aku lah. Okay, dengan whatever aku buat. And thank you so much for those yang have been supporting me for the past, aku rasa nearly 10 years lah. 10 years dalam aku punya bidang ni. Okay guys, so tak ada apa-apa lagi. Macam biasa, yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap tu daripada diri aku sendiri. Okay. So, selamat malam. Assalamualaikum.